Bayangkan kereta kau tak payah isi minyak langsung. Kau pergi stesen minyak cuma nak beli air mineral untuk kereta. Tapi betul ke kereta boleh jalan dengan air? Ini Daniel Dingle, seorang jurutera. Pada tahun 2008, Daniel claim dia cipta kereta yang guna air. Dia modify enjin biasa dan katanya air itu dipecahkan jadi hidrogen dan oksigen. Dan hidrogen tu yang bakar enjin. Tapi ramai tak percaya. Katanya kalau betul benda ni boleh buat, kenapa syarikat minyak tak bankrupt? Ada teori kata tekanan industri minyak yang matikan projek dia. Macam cerita konspirasi lah pula. Tapi dari segi saintifik, benda ni mungkin boleh. Tapi sangat tak efisien dan bahaya. Proses tu perlukan elektrolisis yang kuat. Dan kalau bocor, boom! Kereta boleh jadi roket. Tapi Toyota dah di fasa akhir untuk launch enjin guna air ni. All you need is water. Could this be the end for electric cars like Tesla? So buat masa sekarang, air kita simpan untuk basuh enjin, bukan isi tangki. Tapi jangan basuh enjin guna air je. Guna sekali V1 Iron Attack degreaser. Baru enjin kau betul-betul bersih. Degreaser ni nak tembak mana-mana part pun boleh sebab dia tak ada asid, tak ada soda. Korang kalau nak beli produk ni boleh tekan link kat bawah ya.